Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tahu tak, kita dah nak start, boleh saya tahu tak sedikit latar belakang lah berkenaan dengan kisah ataupun cerita seorang nama Said, panjang nama ni, Said uh, Said apa puan? Said Alwi. Said Wali Alwi Said Wali. Musawir. Masya Uh-uh. Allah, panjang nama tu. Boleh Uh-uh. boleh ceritakan sedikit tak macam mana dari segi dia punya perjalanan dia ke Akmal, dia umur umur berapa dia masuk ke Akmal, dia ni personality macam mana, sikap dia macam mana, dan insyaAllah lah. Okey. Dia Said Wali ni dia sebelum masuk ke Akmal, masa dia Mm-mm. sekolah, masa dia tadika, dia tak tahulah macam mana boleh masa kita dewasakan dia cakap bahasa bahasa Inggeris. Jadi Hmm. bahasa Melayu dia tak faham langsung. Jadi Mm-mm. masa tadika kita masukkan dia Brainy Bunch. Hmm. Lepas Brainy Bunch tu bila dia nak masuk darjah satu, dia pergi sekolah kebahasaan, dia suka duduk sorang-sorang. Jadi dia tak bercampur. Bila dalam kelas pun cikgu cakap, kita cakap dengan dia, dia macam dia tak faham. Kita cakap Mm-mm. keseluruhan ramai-ramai tu kan dia macam tak faham apa Mm-mm. semua kan. Mm-mm. Mm-mm. Lepas tu Cik pun tak Umi pun tak kisah. Lepas tu bila pergi ambil result dia peperiksaan penggal pertama ke penggal ke berapa tu, result dia okey pula. Dia Mm-mm. cakap, lepas tu last sekali lagi pun nak hantar sekolah pagi kebangsaan, tengah hari nak hantar sekolah agama kan, kafar kan. Jadi Mm-mm. macam susah sikit. Mm-mm. Lepas tu last sekali Umi jumpa apa ni Mahat Tafiz Sain Fatimah Zahra dekat Oh. Seri Gombak tu. Jadi Mm. kat situ dia punya pelajar pun tak ramai, satu kelas dalam 20 orang macam tu je kan. Jadi dia Mm-mm. orang boleh fokus lah dekat dia kalau tak faham apa semua. Jadi dari situ start baru dia faham bahasa Melayu tu sikit-sikit lah. Mm-mm. Dia start hafazan pun kat situ sikit-sikit lah, tak banyak. Sampai darjah 6, Alhamdulillah dia ni jenis dari sekolah rendah memang dia tak suka buat kerja sekolah. Tak nampak dia buat kerja sekolah. Sebab dia sekolah Oh. pagi sampai pukul 5:30 dia balik rumah kan. Mm-mm. Lepas balik rumah, dia tengok kartun. Lepas tu, kerja dia main game sikit, dia tidur lah macam tu lah. Kerja dia rutin dia memang macam tu. Lepas tu, heran juga tanya dengan Ustaz, masa mana dia buat kerja sekolah apa semua kan. Mm-mm. Ustaz kata, saya pun tak tahu. Tapi satu hari tu, Ustaz tangkap gambar, Ustaz tunjuk. Masa dia orang habis kelas pukul 4 sampai pukul 5 tu ada break untuk dia orang nak mulakan Oh. hafazan. Mm-mm. Rupanya dia buat masa tu. Hmm. Dia buat masa tu. Itulah kerja dia. Lepas tu dia ni jenis tak susun dia punya jadual waktu. Ada orang susun jadual waktu dia. Jadi bila Faham. keluar keputusan UPSR tu Mm-mm. dengan UPSRA tu, Umi terfikir, anak aku ni tak suka buat kerja sekolah kan. Nanti kalau masuk sekolah kebangsaan biasa takut dia stres ke apa semua kan. Mm-mm. Jadi lepas tu sekali tengah-tengah apa jalankan FB tu nampak Akmal. Mm-mm. Lepas tu terus bawa pergi interview dekat Shah Alam. Bawa pergi interview kat Shah Alam, jumpa dengan Ustaz Fakrul. Ustaz Fakrul Mm-mm. datang sekejap je kot, jumpa dengan dia punya Mm-mm. mudir. Mm. Interview dia lulus, interview tu. InsyaAllah. Itulah bermulanya langkah dia dekat Akmal. Dekat Shah Alam tu dia duduk 2 hari untuk orientasi. Lepas tu Bukit Mm. Beruntung kan baru buka masa tu, Ah, baru nak ah, start. Dia ah. jadi Mm. dia first batch yang dekat Bukit Beruntung. Pindahlah dari Oh. Shah Alam pergi ke Bukit Beruntung. Masa nak Mm. hantar pergi Bukit Beruntung tu, biasalah kan. Lakonan sakit kepala lah, sakit perut lah, apa semua macam-macam. Kiranya Ah, selepas daripada orientasi 2 hari tu, lepas tu baru ke Bukit Beruntung. Terus bulan ke dua Bukit belas Beruntung. bulan Januari tu Januari 2020 tu dah masuk Bukit Beruntung. Hmm. Waktu tu Dia dia masuk. umur berapa puan? Kiranya lepas apa ni UPSR darjah 6, habis Darjah darjah 6 6 lah. kira tingkatan satu Hmm. lah kan, 13 tahun. Ah, ah, ah. Oh, Uh, 13 tahun tu dah daftar Akmal dan terus ke Akmal Bukit Beruntung lah. uh, uh. Hmm. Maksudnya masa tahun 2020 tu dia 13 tahun lah semasa ada kat Bukit Beruntung tu, sebab Hmm. masa dekat Shah Alam tu dah hujung tahun, dah bulan 12. Hmm. 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 Dia ada orientasi 3 hari rasanya. Lepas tu awal 2020 masuk Bukit Beruntung. Hmm. Hmm. Faham? Kalau dari segi personality, Said ni sendiri macam mana? Dia seorang anak yang manja ke macam mana? Sebab dia Ah, bongsu ke? dia yang paling bongsu. Dia Jadi bongsu. kakak, Dia kakak, kakak adik-beradik berapa? 5 orang. 5 orang. Dia anak Beza kelima. beza dia dengan abang dia 13 tahun. Abang Oh, atas dia. Masya Allah. Oh, Jadi dia yang paling agak jauh. bongsu.
Jadi Okay. semua orang balik sekolah ke, balik kerja ke, balik apa ke, semua akan cari dia dululah. Hmm. Selalu kiranya dia yang paling bongsu lah. Jadi Uh-uh. manja tu boleh katakan manja juga, tapi dia lebih pada duduk diam dan berdikari tu kurang sikit lah. Sebab ada Hmm. kakak-kakak kan. Faham? Ha, Hmm. kakak abang semua ada. Jadi semua dia panggil Hmm. kakak abang dia je lah. Nak buat apa pun kakak abang, kakak abang. Macam tu lah. Jadi Oh, bila okay. bila tapi satu je yang dia okey sikit sebab dia mengikut apa yang Umi suruh. Masya Allah. Macam nak pergi masuk Akmal kan. Kita tanya dia nak Mm-mm. masuk tak? Dia tak cakap apa-apa, dia ikut je. Dia okey je. Ah, dia tak membantah ke apa ke, dia okey je, dia ikut je. Cakap dia ni nak kena Masya hatam Allah. Quran. Okey. Dia macam tu. Oh, Alhamdulillah. Ah, Kayaknya tak ada bantahan Alhamdulillah. ya. Kayaknya, sebab dia sebelum ni sekolah rendah tu bukan daripada sekolah hafazan ke ataupun dah sekolah Dia agama lah. Sain Fatimah Zahrah tu kan ada akademik dengan apa ni Juga. agama kan. Uh, Ah, oh, kayaknya ada dia dari basis situ lah. sikit-sikit lah. Dia ambil Uh, UPSRA pun dia ambil lah. Masya Allah. Ah, Okay. So, selepas daripada dia kata, Umi kata, okay adik masuk kepada Tafiz Akmal. So, macam mana dia punya apa dah nak kata uh, jawapan waktu tu dia memang okay lah, proceed je. dia okey je. Dia okey je. Lepas tu dah hantar pergi duduk 1 minggu tu dia okey lagi. Masuk minggu kedua ustaz telefon. Umi, Said sakit kepala. Biasalah dia sakit kepala lah apa semua kan masa mula-mula Oh, nak baca kan. Lepas mm, tu cakap dengan ustaz bagi dia tak boleh makan ubat sebab dia memang tak boleh makan hmm. ubat biji. Dia tak suka Oh makan ubat biji, kena ya, cari ubat yang yeah. air. Air. Mm-mm. Ubat air. Lepas tu cakap dengan dia bagi telefon. Jadi kawan dia bagi telefon, dia cakap dengan Umi lah. Dia Okay. cakap dengan Umi sekejap, lepas tu dia okey lah. Lepas tu dia okey, Hmm. dah boleh, dah tiap-tiap 2 minggu boleh balik kan. Mm-mm. Dia dah okey lah sikit masa tu. Hmm. Tak adalah lagi lah dia macam homesick ke apa, dia dah okey. Lepas tu dia cakap nak basuh baju tak sempat lah, itulah inilah. Jadi baju dia masalah. Umi panggilkan orang yang dobi tu datang ambil dekat asrama. Oh. Lepas tu Mm-mm. hantar kat dia. Hmm. Jadi dia tak Akhirnya ada lagi lah. lima-lima adik-beradik Said ni tahfiz semua ke macam mana Bi? Bukan, dia seorang je. Dia Tak tahu seorang je, Masya Allah. macam mana dia seorang je. Yang lain tu adalah belajar sekolah kafar. Mm-mm. Macam kakak kakak dia, dua orang tu ada masuk sekolah agama tahfiz sekejap. Macam Mm-mm. 3 tahun macam tu. Darjah 3 sampai darjah 5 kot sekejap je. Tak Mm-mm. lama lah dia orang pergi yang sekolah petang-petang lah. Macam tu lah. Mm-mm. Abang-abang dia pun macam tu jugalah. Pergi Mm-mm. cover, balik. Jadi yang ini, Umi fikir tak naklah pergi cover kan. Penat kan tengok dia orang. Biar dia duduk satu Mm-mm. hari dekat sekolah tu. So sebab tu hantar Mm-mm. Sain Fatimah Zahra tu. Lepas tu Mm-mm. dah dia ni jenis tak suka nak buat kerja sekolah. Jadi Umi kata tak apalah, hafazan mungkin senang untuk dia kot kan. Itu je Mm-mm. lah. Sebab fikir dia tak boleh buat kerja sekolah. So Ah, Umi dorongkan dia untuk ke tahfiz lah selepas ni. ah. Memang Oh, dia faham. memang dia takkan buat kerja sekolah. Kalau sekolah rendah tu tak buat kerja sekolah tu orang kata okey lagi kan. Kalau dah Mm-mm. sekolah menengah tak buat kerja sekolah susah lah kan. Betul. Ha. Ah. Susah juga. Nak Mm. banyak lagi dia punya subjek apa semua kan. Lepas Mm-mm. tu dia walau macam mana pun dia minat sains tu yang okey tu. Oh. Ha. Mm-mm. So, selepas dia masuk kepada Akmal lah, ke Akmal. Dalam 13 tahun. 13 tahun, dia start masuk 13 ke tahun. Akmal. Okey. Dalam keadaan nak kata zero menghafal ke macam mana Umi? Dia ada asas sikit masa dia duduk Sikit-sikit. dekat Sain Fatimah Zahra tu. Kayaknya waktu tu Macam ada juzuk amma apa semua tu lah. yang itu boleh lah sikit-sikit. Hmm. Macam surah Al-Mulk tu semua dia dah boleh lah. Surah-surah lazim tu dia dah Hmm. boleh lah Faham? insyaAllah. Ah, Okay. Kalau di peringkat awal lah, di peringkat awal anak dia Said ni di Akmal, apa yang Umi nampak kelemahan awal di hafazan dia? Peringkat awal hafazan tu contohnya dia ni susah jugalah untuk menghafal ataupun susah nak letak target. Macam mana? Sebab dekat Akmal kan kita ada target apa semua tu, ada betul? target tu target apa semua tu. Mm-mm. So macam Mm-mm. mana kelemahan awal di peringkat hafazan Said Wali?
Dia kan pada permulaannya tu dia lemah sekejap je. Lepas tu Mm-mm. dia ni jenis apa? Jenis orang yang jenis macam mana? Nak buat yang tu nak buat cepat-cepat macam tu. Mm-mm. Nak Oh. buat dia nak habiskan cepat-cepat. Mm. Jadi dia akan orang kata berusaha sungguh-sungguh lah sampai dia ada buat rekod kot. Kalau tak Mm-mm. silap Umi lupa-lupa ingat. Dalam masa seminggu dia boleh baca berapa? Kiranya tinggi sekali lah muka surat dia. Masya Berapa muka Allah. surat dalam masa seminggu tu. Ada tapi tetap benda nak tak tercari dah. Mm-mm. Ayah Ustaz sabak kata. lah akhirnya. Sabak yang Ah, paling tinggi. yang Masya paling Allah. banyak sekali dalam satu minggu tu. Kira dia Mm. yang tertinggi lah berapa muka surat. Tak ingat lah. Memang paling tinggi lah. Antara Sekarang tanya dia pun couple. tak ingat. Ha. Okey. Atau lepas tu ujian yang berat masa PKP kan. Mm-mm. Kan PKP dia orang kena balik dekat rumah kan. Dia Mm-mm. kena baca online dekat rumah kan. Itu berat sikit ujian. Adalah benda-benda Mm-mm. yang ujian ujian untuk ustazah juga. Kenapa Sebab tu? kan dia orang duduk dan kan dia orang kena duduk dalam bilik membaca. Betul? Kita macam kita macam Umi mana tahu buat kerja lain masak ke apa semua kan. Bukan dia seorang ramai budak-budak geng Akmal masa tu masa PKP tu Betul. lah. Betul. Dia orang Mm-mm. dia orang ada yang bubuh bawah. Betul. Ah, Kena tak Quran itu depan. lepas tu last kali barulah kena pakai cermin apa tu? Ah, Air Kain mas genap tu. tu kan. Ah. Pakai tu. Mm-mm. Lepas pakai tu tak adalah tapi masa tu alhamdulillah lah Said dia boleh je dia memang dia usaha sungguh-sungguh lah lepas 10 10 ranking tu kan. Apa Mm-mm. Wario, lepas Wario, Warrior, Elite, Master apa eh, semua tu lah. Elite, Ah, Master, dia boleh buat cepat lah. Semua dia boleh buat Masya laju-laju. Allah. Ah, Kayaknya antara cabaran dia paling core pun di di waktu PKP tu lah. waktu PKP Waktu tu. PKP. Ah, Selepas pada Alhamdulillah. PKP tu macam mana? Dalam keadaan fizikal dia tu macam Sebab mana? dia Alhamdulillah Mm-mm. ramai yang kena masa tu kena COVID. Dia Alhamdulillah dia tak kena. Dia Mm-mm. sebab bila nak balik Ustaz kata ada orang kena jadi dia duduk dekat rumah Mm-mm. tapi Mm-mm. dia mula insaf lah. Dia mula insaf dia kata dia tak boleh buat benda macam tu kan. Dia katakan dia kena Mm-mm. usaha. Tu Mm-mm. start limit tu dia usaha. Dia Mm. usaha betul-betul. Lepas tu masa tu Ustazah Fatihah ajar dia. Lepas tu Ustazah Fatihah tukar jadi Ustazah Syuhada pula ajar dia. Mm. Dia dengan Ustazah Syuhada. Mm-mm. Jadi dia khatam pun dengan Ustazah Syuhada. Oh, bukan dengan Ustaz Fatihah. Tak. Sebab Oh. masa tu uh, dia dia ni hari cuti pun dia suka pergi kacau Ustazah. Macam Dia mana tu? pergi Nak dia hantar bawa sabak. Quran, dia duduk tepi pagar asrama Ustazah tu kan. Ha ah. Adalah Ustaz ambil gambar cuba tengok apa saya buat ni. Dia duduk. Dia bacalah kat situ. Dia mengulang kat situ. Ah, Ah. ah, Kayaknya dia nak tasmid dengan ustazah. dia memang bab tu memang boleh. Lepas tu kadang-kadang dia kata dia Hmm. tidur lewat lah. Dia kata dia tidur lewat. Hmm. Bangun awal. Ah, Masya Allah. itulah. Kayaknya Tapi setakat ni makcik tak rasa Umi tak rasa teruk sangat dengan dia. Macam hmm. dia down tu sekejap je. Lepas tu dia Hmm. dah semangat tu dia pulun sungguh-sungguh. Oh. Kiranya kalau down tu sebab apa biasanya down? Yang dia down tu sebab macam yang susah-susah sikit kan. Hmm. Bila sampai Dalam ayat yang dekat juzuk susah-susah, lah, dekat juzuk ah, yang. juzuk-juzuk yang susah sikit tu, lepas tu Hmm. dia slow down sikit. Lepas tu bila kena tekan sikit baru dia laju balik sikit. Hmm. Hmm. Tapi kalau balik rumah dia tak ada pula komplain apa-apa. Dia cuma cakap, apa ni, Umi banyak doa untuk dia. Umi banyak Hmm. doa untuk dia. Umi Hmm. banyak doa untuk dia. Itu je selalu dia cakap. Ah, Hmm. Masya Allah. Dia khatam hmm. dalam tempoh berapa Umi? Dekat Bukit Beruntung tu dia dengan Zarif kalau tak silap dua orang. Hmm. Sepatutnya Zarif katam dulu. Hmm. Said katam kemudian. Tapi Zarif tak dapat nak hantar sahabat akhir dia tu. Hmm. Masa macam esok pagi tu nak katam malam tu dia tak boleh hantar. Said hantar dulu. Jadi Said Hmm. yang baca untuk khatam dulu. Dia dalam 10 Hmm. bulan. Oh, 10 bulan Masya Ha Allah. Sebulan. Cepat tu. Jadi dia orang pertama khatam dekat Bukit Beruntung lah. Masya Allah. Itulah Ha. 10 bulan khatam dan sambung pula dengan syahadah Umi. Ha.
Betul, Syahadah dia berapa sambung dengan bulan? syahadah. Syahadah bulan 3, 2022. Bulan 3 2022 sehingga kiranya dalam Tak, tempoh dia dia berapa? dia dia habis syahadah tu bulan 3, 2022. Kiranya dalam tempoh berapa bulan 6 dia ke? habis 6 ke syahadah? 7? Bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 ke 6 bulan je macam tu Masya Allah, cepatnya. Hmm. Dan dia 23 pertama kali. juga yang syahadah dekat Bukit Beruntung. Oh Alhamdulillah, ye, Allah bagi. Masya Allah. Uh-uh. Alhamdulillah. Uh-uh. Inilah, kiranya saat-saat yang waktu dia khatam, sampailah ke syahadah tu, dia tak ada rasa macam, Mi nak berhenti, Mi. Tak ada. Mi, tak ada. Tak ada, tak ada. Semangat juang dia Ah, memang kuat. Lepas tu Masya Allah. dia balik selalu dia cakap dia kesian kat kawan-kawan dia. Lepas tu dia selalu Mm-mm. tolong kawan-kawan dia Kesian, kesian baca kat ulang-ulang kawan apa tu, semua. kenapa tu? Macam mana? Sebab apa? Kan, yang tak boleh nak baca, nak ulang-ulang kan. Dia orang tak lepas kan. Mm-mm. Ah, jadi dia Faham? tolong lah. Dia tolong. Tu cakap dengan dia. Umi cakap dengan dia, bila kita tolong orang, apa ni, bagi kongsi dengan ilmu tu, bukan ilmu Mm-mm. kita akan berkurang, kita akan lagi bertambah kan. Lagi kita Betul? lagi cakap, kita lagi mahir. Mm-mm. Itu yang dia buat tu. Ah, Masya Allah. masa dia syahadah apa ni sugro tu dia Mm-mm. kena tasmid dia kena ni dengan Imam Muda Megat. Oh, dengan Imam Muda Bekat lagi. Masa tu Okay. awal kan first time dengan Imam Muda Megat. Mm-mm. Umi ada masuk tapi pengalaman Umi yang pertama lah. Mm-mm. Umi duduk kat situ, Umi dengar cara ustaz tu bertanya, lepas tu kejap lagi dia nak jawab balik, Umi dengar dua soalan je Umi lari keluar sebab rasa betul ke anak ni boleh buat ni? Kan? Ada fikiran di kita di luar kotak fikiran kita kan. Betul. Sebab sama Mm. ni dia khatam tu masih rasa okey lagi tapi bila syahadah tu kan tak tak Mm-mm. apa tak tengok Quran kan. Betul? Lepas Mm-mm. tu ustaz terus baca ayat macam setengah muka, lepas tu nak ulang balik setengah muka tu, lepas tu sambung balik kan. Sambung balik. Umi Mm. keluar lah, Umi surrender. Umi surrender, Umi keluar. Umi balik pergi kerja. Lepas tu Mm. petang tu baru Umi datang balik, tanya Mm. dengan Ustaz Amin kata dah selesai dah. Ha? Dah Mm. selesai dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Kayaknya dalam waktu sehari je lah tu. Syukur. Sehari. Dia orang start pun dah lewat pukul 10 lebih. Lepas tu berhenti makan semua. Lepas Hmm. tu lepas solat Zohor baru sambung balik. Waktu Uh, tu keputusan macam mana, Jahit jidan ke rasanya? Masya Allah. Uh, Hebat-hebat, Masya sebab Allah. Ustaz Amin kata dia fokus kepada apa ni juzuk yang mula-mula tu. Juzuk yang Hmm. hujung tu dia tak fokus sangat dia ni. Jadi jadi soalan kat hujung tu yang itu sikit lah. Faham, faham. Uh, Hmm. lepas tu bila Umi jumpa dia, dia okey je. Lepas tu dia kata terima kasih Umi doakan dia apa semua. Lepas tu nak sambung lagi ke dia tanya Umi. Nak sambung lagi ke? Ha. Lepas tu bila masa dia pergi dekat apa tu haflah tu kan yang dapat Mm-mm. syahadah tu Ha. tanya dia nak sambung ke lagi ke masa tu yang dia orang kata macam nampak dia macam 50-50 lah. Mm-mm. Masa tu dia nak tinggal ke Ustaz Muiz dia kan Ustaz Muiz masa tu. Jadi lepas tu dia fikir dia kata dia nak sambung lah masa tu. Masya Sebab masa dia Allah. syahadah dengan Ustaz Muiz. Oh, kayaknya Tapi khatam dengan Ustazah Syuhada yang tadi. syahadah. Ah, Ustazah Syuhada dengan Ustaz Muiz. Mm-mm. Tapi Hmm. sebelum apa ni nak masukkan syahadah tu, Ustaz Amin ada postkan video kan macam mana Ustaz Amin tebuk dia kan. Mm-mm. Ustaz Amin tebuk dia kan. Muka surat pertama ni, lepas tu muka surat belakang, lepas tu ghostan balik ke belakang ke atas. Umi Mm-mm. sendiri pun pening tak nak tengok. Suruh anak-anak tengok dulu, kakak abang dia tengok. Umi tengok, Umi adik okey. Kita yang risau ni. Sebab kita, Betul. ha, dia punya kebolehan. Rupanya kebolehan anak ni melangkaui kita punya akal. Sebab bila dia balik cuti kan, masa tu dia Mm-mm. tak ada telefon lagi, dia kira Mm-mm. main dia punya Nintendo tu game tu kan. Dia main yang tu Ah, je. Kita suruh dia Hmm. baca Quran, tak apa Umi jangan risau, tak apa Umi jangan risau. Dia main saja lah. Ha. Faham? Kayaknya dekat rumah memang dia tak mengaji lah, mak nak kata. Ha, Tak fokus tak, sangat mengaji. tak. Dia kurang. Kalau Oh. dia sebab balik pun sekejap je kan. Macam dia boleh balik hari Sabtu petang kita pergi ambil pukul 5. Esok Ah, dah nak hantar. Jadi malam ah, tu satu malam je kat rumah. mm-mm. Mm-mm. Tak lama.
Mm-mm. Ha. Lepas tu yang cik tengok masa yang ujian dia yang paling berat tu masa dia ambil syahadah kubra. Mm-mm. Masa dia buat Oh, dia syahadah dia ambil kubra tu sekali dengan syahadah kubra. Masya Allah. dia buat syahadah sugra dulu. Lepas tu Mm-mm. dah pergi haflah tu, balik pada haflah tu dia sambung Oh. untuk buat syahadah kubra sampai bulan 10. Dia Mm-mm. dapat dalam 7 bulan kot dia dapat 20 juzuk. Tinggal lagi 10 juzuk, 10 juzuk kan 5 juzuk nak habis tu. Dia kata dia surrender. Dia tak nak. Oh, okey okey. Jadi dia punya last date tu sepatutnya bulan 11. Ha-ha. Ustaz Muiz target dia bulan 11. Ustaz Amin pun target bulan 11. So Mm-mm. dia tunggu, dia tak nak tunggu, dia kata ada masalah lah sebenarnya. Dia dah macam Mm. orang kata dia dah apa limit kot Limit kan. dah. Ha Uh, ha ha. uh, Faham? Kayaknya jadi masa syahadah tu pun kubra banyak tu dia tak masuk. tak sempat lah. Dia sempat buat 20 juzuk je kot kalau tak silap. Ataupun habis. Ah. Yang tu Umi tak tahu. Ah, Mm-mm. ah. Mm-mm. Sampai 27 bulan 10 tu, sebelum 27 bulan 10 tu dia cakap Umi datang cepat ambil dah apa semua kan. Jadi Mm-mm. pergi je lah jumpa. Lepas tu Ustaz Amin pun kata dia macam terkejut lah. Ustaz saya pun macam terkejut tiba-tiba Mm-mm. nak keluar. Mm-mm. Sampai sekarang kita tak tahu sebab apa dia nak keluar cepat. Oh yeah. Dia memang tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Faham. Ah, ah. Hmm. Kalau Tu dulu je. lah, kalau dulu dia waktu dia khatam, dia dalam perjalanan khatam hafazan apa semua tu kan. Dan ada juga dia side dia dia rasa down apa semua tu. Dan boleh saya tahu tak apa faktor kebangkitan dia lah, sama ada dengan nasihat guru ke ataupun nasihat daripada Umi sendiri yang memberi dorongan dia untuk push balik, untuk semangat balik, ataupun diri dia sendiri yang pandai, maknanya pandai main emosi, pandai kontrol diri untuk jangan jangan down contohnya. Macam mana tu Puan? Ah. Itu masa saat down tu kan. Sekarang Mm-mm. tanya dia balik kan. Dia kata dia tak ingat dah. Tetapi selalunya yang paling kuat bagi semangat dekat dia, circle dia tu, kawan-kawan dia. Oh, Masya Allah. Hmm. Kawan-kawan dia tu. Jadi diorang sama-sama lah. Maksudnya kalau seorang ni rasa down, orang ni diorang sama-sama sokong. Bila dia pula, diorang sama-sama dia Hmm. sokong. Lepas tu Hmm. yang lagi satunya, kalau apa ni dia balik tu, Umi akan cakap lah. Dah start, habiskan. Jangan berhenti separuh Hmm. jalan. Hmm. Ingat ni, ini untuk masa depan. Macam pelajaran tu semua boleh cari nanti kan. Ini Hmm. untuk masa depan. Bila dah ada ni dalam jiwa kita, kita tak payah risau lagi apa-apa dah. Walau apa ujian yang mendatang, insya-Allah kita boleh ni kan. Dia Hmm. dengar cakap tu. Lepas tu dia dapat orang kata motivasi daripada Ustaz Amin. Ustaz saya pun selalu pun datang. Masa dia nak Hmm. habis hujung syahadah tu, Hmm. Ustaz saya pun datang bagi semangat dekat dia. Ah, Semua Hmm. memang Akmal punya ustaz-ustaz ni, murabi-murabi ni, murabiah ni semuanya bersemangat lah. Ustazah Zaimah pun baik dengan Hmm. dia, semua Hmm. bagi semangat apa semua. Semua bagi semangat dekat dia. Tak ada yang tinggal dia seorang macam tu. Jadi apa yang Umi nampak side ni dia tak adalah down yang sampai-sampai teruk-teruk sangat, tak ada. Hmm. 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 Ha, Dia memang asalnya sebab saya rasa mungkin dia punya niat kot ataupun big why dia untuk khatam tu. Jadi betul. dia nak down pun dia tak rasa nak down lama sebab dia punya big why. Big why betul-betul untuk nak khatam tu cepat. Hmm. Betul. Dia memang nak hatamkan cepat. Dia nak habiskan cepat. Sebab dia Hmm. jenis kalau nak buat benda nak cepat. Macam tu. Faham? Ah, Ha, okay, dia okay. dia Nampak dia lah. tak nak tunggu-tunggu dah, dia nak habiskan cepat macam tu. Lepas Hmm. tu keputusan kalau kita tanya macam mana kan, dia jenis tak suka pandang ke belakang balik. Once you Hmm. do, you done it, tunggu result je, reda, tawakal pada Allah. Jangan duk kita tanya dia macam ni, lepas tu lagi kita dia cakap, kalau kita cakap dia kenapa tak buat macam ni kan, kenapa tak buat, Hmm. dia tak suka macam tu. Dia jenis yang Faham? tak suka apa disoalkan benda yang dah lepas. Hmm. Ah, Jadi kalau dia Faham? dah pergi ke depan, dia dah nak hatam tu, kalau tanya dia yang belakang tu, tak payah tanya dah, Umi ke depan. Dia seorang yang jelas dengan target. Saya nampak Ha, dia ha, sangat-sangat jelas dengan target. betul. Memang dia kalau Ustaz kata ni dalam minggu ni, dia puluh untuk minggu tu lah. Habiskan. Hmm.
Kalau dia dah cepat habis, dia akan tolong kawan-kawan dia. Itu perangai dia. Masya Allah. Ha. Dia suka circle dengan, dia suka berkawan kan, kawan-kawan dia circle tu. Mm-mm, mm-mm. Waktu Semuanya tu tu geng kiranya dia. dia masuk 13, kiranya dah syabab lah kan? Syabab. Kan? Betul? Syabab. Ah. Okay, okay. Dan waktu dia menghafal lah, waktu umur 16, sehingga dia habis sampai umur berapa, Umi? 15. Form tingkatan 3. Form 27 bulan 3. 10, 22 dia dah Uh, tinggal Akmal. okay, sampai 15 tahun lah. Kayaknya dalam dekat 2 tahun lebih. Dekat 2 tahun lebih ataupun 3 Ah, tahun lah dekat dia Akmal. masuk 20, dia kiranya 2020 lah dia masuk kan, Januari 2020 yang bulan 12 Mm-mm. 2019 tu cuma orientasi kan. Mm-mm. Kira Januari 2020 dan Mm-mm. dia keluar Akmal 27 bulan 10 22. Okay. Dalam 2 tahun lah. 2 tahun lebih. Ha, 2 tahun lebih. Makna setahun dia ambil satu post, setahun dia ambil Ha. satu. Masya Allah. Macam Itulah tu lah. yang bila dia ada target apa semua tu kan. So dia akan pandu dengan target dia dan dapat capai dalam masa kurang pada 1 tahun semua. Masya InsyaAllah, Allah. Alhamdulillah tu. Cuma Syahadah Kubra tu kalau dia tunggu lagi sebulan, dia Mm-mm. juga jadi orang yang pertama lah Syahadah Kubra dekat Bukit Beruntung juga. Masya Allah. Itulah. Itu Ah, itu yang kita tak tahu sebab apa dia nak berhenti tu. Dia ah. dah capai Sampai sekarang limit dia dia tak tu. nak cerita. Dia kata benda dah lepas. Jangan Hmm, tanya benda dah lepas. Macam tu je faham. perangai dia. Ah. Sampai sekarang pun lepas tu sekarang pun kalau kita tanya dia cerita yang lama-lama kan, Mm-mm. apa yang jadi tu, pada dia dah tutup buku dah. Dia Jadi tak ingat memang dah. yang lepas tu memang dia tak nak ingat. Tak nak Hmm. ingat dah. Mm-mm. Kita mungkin kita Faham. tak tahu benda yang lepas tu ada yang racun untuk dia kan. Kita tak tahu Betul? kan. Mm-mm. Jadi kalau dia ingat tu dia jadi emosi dia terganggu Down. ke apa kan. Jadi dia Mm-mm. down. Jadi mana dia pergi dia takkan bawa benda yang dah lepas macam tu je. Tapi Mm. ilmu tu dia bawa lah. Itu Mm-mm. je lah. Okay, faham. Dan saya nak tahu jugalah apa momen yang paling menyentuh hati sepanjang perjalanan hafazan Said Wali ni bagi Puan lah. Sebab dia berada di Akmal 13 tahun, berumur 13 tahun, start 13 tahun, sampailah ke 15 tahun. Habis khatam dan habis juga sambung kepada syahadah sughra. So, boleh saya tahu tak apa momen yang paling menyentuh hati Puan lah, Umi sepanjang perjalanan hafazan Said Wali tu. Sama ada dari segi sabak akhir dia ke, sama ada di syahadah syukur dia tu ke. Boleh share tak? Ah, yang Mm-mm. menyentuhkan hati Umi tu masa selepas dia khatam tu kan. Mm-mm. Perasaan kita ni kan. Macam mana nak cakap? Dia macam melayang tau. Jiwa kita ni macam melayang tau. Mm-mm. Betul ke anak ni dah habis baca Quran ataupun telinga ni kan dengar dia baca Quran biasa kan. Padahal Mm-mm. kita nampak dia memang tak pegang Quran, kita yang pegang Quran kan. Mm-mm. Tapi jiwa tu dia macam terbang dulu sekejap. Lepas tu dah lama tu nampak dia sujud syukur lepas tu Masya baru datang balik. Orang kata bila terlalu gembira, air mata pun tak keluar tahu Ustazah. Faham. Air mata ni tak boleh keluar. Cuba nak nangis tapi tak keluar. Tak tahu kenapa Terlalu tak keluar air terlalu mata. gembira. Terlalu gembira kan. Tetapi bila yang Umi terasa yang sangat-sangat tersentuh, bila Mm-mm. Ustaz Saiful tunjuk video, ada yang diorang rakam dia punya percakapan. Dia punya Hmm. percakapan dalam video tu yang buat Umi menangis. Antaranya apa Umi? Boleh boleh share? Yang kata-kata dia yang Umi ingat, sedih juga ni. Dia kata, dia kata dia buat ni semua kerana Allah dan juga untuk Umi dia sendiri dengan abah dia. Dia nak Umi dengan abah masuk syurga. Dia kata walaupun Umi tak ada duit Masya nak Allah. bayar asrama dia, bayar makan dia tu semua. Tapi Umi usaha untuk nak bayar dia, untuk jadikan dia insan yang mulia di sisi Allah. Umi tak Masya Allah. sangka dia boleh keluar perkataan yang macam tu. Mm-mm. Memang tak sangka. Sebab dia kan anak manja. Betul? Mana reti nak cakap benda-benda yang simbolik macam ni kan. Anak Ah, bongsu. Mm-mm. ah. Lepas tu,
Masa live FB lagi sekali Umi sedih. Hmm. Sebab semua tak bagi tahu kata dia akan masuk live tu. Hmm. Dekat-dekat nak hujung tu sebab ustaz siapa kata Umi dengan ustaz siapa hujung. Ah, Dekat-dekat nak betul. hujung nak start tu baru dalam dalam live Umi tengah cakap tu Ustaz Amin hantar WhatsApp kejap lagi Said masuk. Ha? Kenapa dia nak masuk? Bila dia masuk yang sentuhkan Umi tu dia cakap macam mana? Uwais Korani angkat apa tu bawa yang apa lembu tu kan dari kecil sampai besar kan untuk nak Ah. bawa dia pergi Mekah. Dia Hmm. kata dia tak ada duit nak bawa pergi Mekah, jadi inilah Quran ni lah untuk dia bagi dekat Umi. Masya Allah. Itulah Ya dia. dua ayat tu lah yang buat Umi sedih. Jadi bila dia syahadah tu dah tahu dia syahadah tu pun sebab Umi tak ada yang masa saat akhir dia syahadah tu. Oh. Sebab Umi balik kerja. Jadi Umi telefon dah selesai kan. Jadi kita Hmm. tak dapat momen yang last dia syahadah tu. Hmm. Tapi bila pergi dekat majlis apa ni haflah tu uh, dia jadi gembira lah. Hati memang gembira syukur banyak-banyak. Alhamdulillah pada Allah. Allah kurniakan. Tadi kita sebagai Umi ni memang tiap-tiap malam berdoa tak putus-putus. Sebab dia Hmm. anak yang bongsu, jadi kita dah buat kesalahan. Anak kita yang atas 4 orang kita tak dapat bawa kepada agama Allah. Ya Allah, hamba mohon kurniakanlah hamba satu anak yang soleh, yang menjaga agamamu, yang menjaga Al-Quranmu kan. Itu yang Umi minta selalu. Bukan senang nak dapat anak macam ni. Betul. Seorang Umi tu dia kena betul-betul usaha tidur malam dia, memang memang orang kata tak cukup lah tidur malam dia selalu kan. Hmm. Sebab memang nak kena berdoa, nak kena minta. Lepas tu perangai dia sendiri, perangai Umi sendiri kena jaga juga. Tak boleh cakap orang kata sembarangan, tak boleh yakin yang anak tu aku yang bentuk. Kita kena serah pada Allah. Hmm. Allah yang bentukkan dia, Allah bukan kita yang bentuk dia menjadi seorang hafiz apa semua kan. Itu Hmm. semua Allah yang bentuk. Bila bercakap dengan kawan, orang tanya macam mana anak. Alhamdulillah, fi amanillah, serahkan pada Allah. Allah yang tentukan segalanya kan. Hmm. Lepas tu dia orang selalu yang Umi terima orang akan cakap untung dapat anak macam ni kan. Bukan kita yang untung. Allah yang untung sebenarnya. Sebab dia akan jadi kira macam penyampai menyebarkan apa ni ayat-ayat suci ni kan. Allah Betul. yang untuk Allah kita buat. Itu je lah yang niat yang mesti. Macam sekarang ni pun dia belajar dekat apa ni Al-Adni lepas dia habis dekat Akmal kan. Dia masuk Al-Adni Hmm. bulan 12 2022 tu. Jadi Umi Hmm. memang tak bagi dia gap lama-lama. Bulan 10 habis Akmal, bulan 12 dah masuk Al-Adni. Hmm. Dia masuk Tafakur Fidin kat situ. Hmm. Dia belajar kat situ Tafakur Fidin. Lepas tu duduk kat situ mula-mula tu dia macam tension sekejap. Dia macam Hmm. lost sekejap sebab Hmm. apa environment dia dah lain. Dulu dia duduk kat sana Quran kan. Ini walaupun Hmm. Quran tapi dia dah jadi macam mengajar pada adik-adik. Oh, sebab dia Uh, lebih kurang macam senior lah ataupun abang-abang kat situ. sebab So macam mana? dia dah ada syahadah kan. Jadi ustaz suruh dia Hmm. tasmid dia sampai pukul 2 pagi, pukul 1 pagi dia tu Oh. kan budak-budak Faham. kat situ lah. Alhamdulillah Hmm. maknanya dia bawa lah dia punya hafazan tu Alhamdulillah lah. Hmm. Hmm. Lepas tu dia dapat pelajar cemerlang kat situ. Masya Allah. Dekat Uh, dekat tempat dia apa nama? Tafiz apa? Mahat Mahat Tafiz Iman Al-Adni Iman Al-Adani. Tu dekat mana puan? dekat Shah Alam. Kat Shah Alam juga. Oh, yang tu Uh, basicnya dia belajar agama ke macam mana? Ke sekali dengan dia hafazan ambil lah. tak hafazan Ambil kitab. dia sambung dia nak ambil sanad dengan Hmm. apa ustaz dengan syekh tu. Tapi tak Hmm. sempat habis lah sebab Syekh tu berhenti. Jadi dia cuma ambil Tafakur Fidin lah. Balaghah apa semua tu kan. Oh, Dia oh. belajar tu. Lepas tu sepatutnya dia dah pergi Yaman bulan 2 tahun lepas. Tapi Hmm. sebab uh, apa tu anak kepada Abu Bakar Al-Adni ni Hmm. dia minta seorang untuk nak hantar ke universiti. Jadi kalau nak Hmm. masuk universiti dia kena ambil SPM. Sebab tu dia kena Hmm. tahan untuk buat fast track SPM. Hmm. Hmm. Uh, itu je lah. So, Syed Alwi ni dah lepas pada SPM lah. Baru result keluar baru ni. Dah Oh, habis ya fast ke? track. Belajar Masya Allah. belajar 7 bulan Ustazah.
Ya. Tak pernah belajar matematik dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sejarah semua kan. Pasal 7 bulan belajar. Alhamdulillah lah result dia. Okey lah, cemerlang lah juga orang katakan. Masya Tak Allah. ada gagal, tak ada apa, tak ada gagal, Masya tak ada Allah. apa. Alhamdulillah. Tahniah Puan. Boleh boleh Terima kongsi tak kasih. result tu berapa? Dia dapat 2A, Alhamdulillah. sains dengan bahasa Inggeris. Lepas tu bahasa Oh. Malaysia dia dapat B+. Maths kot B+, tak ingat dah. Lepas tu Oh. sejarah, C, yang terkejutnya pendidikan Islam syariah tu, Ha. tingkatan 4 dengan tingkatan 5 punya pelajaran lah kan. Lagi Mm-mm. 2 minggu baru beli buku. Masya Allah. Lepas tu dapat skor. Dia kata dia fail dah ni, Umi, dia mesti fail. Tapi dia dapat C+, okey lah. Masya Allah. Okey lah. Okey, dua Ha. minggu. 2 minggu belajar. Alhamdulillah. Masya Lepas tu Allah. ni insya-Allah Ustazah doakanlah, Ustaz Saiful pun tahu insya-Allah hujung bulan 6 ni dia akan berlepas ke Universiti Yaman, kat Yaman. Oh, Masya Allah. Dia ambil sana pula. Ke belajar sana. Uh, Masya dia Allah. sambung Tahniah, kan. tahniah, Memang tahniah. cita-cita dia dari Ah, kecil. Memang cita-cita dia dari sekolah nak ke rendah. Yaman. Ha. Oh, Masya Allah. Memang Alhamdulillah. cita-cita dia. Dia dah simpan cita-cita tu dari dia sekolah rendah. Hmm. Semoga dipermudahkanlah. InsyaAllah. Bulan 6 ni, Umi. Ujung bulan 6 insya-Allah. Hujung bulan 6. Okey, okey. Hmm. InsyaAllah, insyaAllah. Moga dipermudahkanlah urusan Taib Alwi. Nanti InsyaAllah. sebar dakwah dekat sini pula, insyaAllah. Sebar Al-Quran. InsyaAllah, amin. Allah, amin. Dan saya nak tahu jugalah apa uh, macam mana pandangan Umi lah terhadap guru-guru ataupun murabi-murabiah dekat Akmal ni. Sama ada dia sepanjang dia mengajar ataupun mendidik bantu Syed Alwi ni, macam mana proses ataupun pandangan yang Umi nampak lah tentang murabi-murabiah Akmal ni sendiri. Alhamdulillah, Murabi-Murabiah Akmal adalah yang terbaik dan Umi sangat-sangat sayang pada semua. Kalau sekiranya umur tu tidak meningkat kan, nak biar je Syed Arwi tu duduk kat situ. Tapi dia Masya umur Allah. meningkat, dia nak kena belajar lagi kan. Sebab Mm-mm. tarbiyah dia orang terbaik, lepas tu Mm-mm. didikan dia orang terbaik, akhlak semua terbaik. Dulu kan dia tak balik. Kalau dia balik dia tak pandai nak buat solat tahajud ke apa kan. Sekarang solat dia Mm-mm. balik dia solat tahajud sampai waktu Mm-mm. dia sembahyang. Jadi tu semua Umi dah tak risau dah. Memang terbaik. Yang Mm-mm. keduanya Mm-mm. prestasi anak-anak kan. Kalau Mm-mm. sekolah lain kita tak dapat dia, hari-hari punya rekod dia kan. Mm-mm. Akmal dia bagi hari-hari punya rekod. Hari ni site boleh Laporan buat hari. ke, site main ke, site apa ke. Jadi kita dapatlah laporan tu. Mm-mm. Ada kala hari dia Mm. main ke apa kan. Lepas Mm-mm. tu kan tiap-tiap hujung minggu, walaupun tak balik, Akmal dia membenarkan ibu bapa bercakap dengan anak tu tiap-tiap hujung minggu Mm-mm. 15 minit. Itu yang Umi setuju sebab dia mengeratkan hubungan walaupun kita tak jumpa 2 minggu, dia tak macam graf kan. Naik, Betul? turun, naik, turun, naik, turun kan. Jadi Betul? dia concern walaupun hujung minggu ni tak balik tapi dapat cakap dengan Umi. Minggu depan Mm-mm. balik. Jadi dia naik dia straight dia punya graf tu. Mm-mm. Ah, Kalau macam tak bagi jumpa langsung, graf dia mendatar, lepas tu baru balik jumpa rumah naik sekejap, Betul. lepas tu turun balik mendatar, lepas tu naik balik kan. Betul? Jadi orang kata music game dia tu tak seronok. Mm-mm. Ah, Macam ni kita Mm-mm. straight, dan music game dia tu pun cantik. Kita pun terhibur, Murabi-Murabiah pun terhibur. Mm-mm. Macam tu. Alhamdulillah. Itulah, Ah, sebab itulah Akmal ni dia kadang menekankan, bukan kadang, memang menekankan tiga segi keramat tu. Sama ada tiga segi keramat ibu bapa, mudir dengan pelajar tu sendiri. Sebab tu kadang ah, ada setengah tahfiz dia membiarkan je. Maksudnya bila once anak anak tu dah masuk tahfiz, so sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali baru boleh jenguk anak kan. Tapi tak di ah. Akmal. Akmal dia nak ibu bapa ni satu kaki dekat anak. Kayaknya nak Betul. nak juga ibu bapa merasai perjuangan anak. Sebabnya memang kita kita sebagai seorang anak apa semua tu memang nak kasih sayang seorang ibu. Bukan nak melepaskan saja. Dia nak kekuatan daripada seorang ibu, doa seorang ibu. Tapi dengan cara daripada jumpa, call apa semua tu kita daripada ada laporan harian. So benda tu sedikit sebanyak dapat membantu betul.
Betul. Macam Mm-mm. harian punya tu kan, macam kata hari ni kan kita macam otak fikiran kita ni dah terlupa anak kita duduk asrama kan. Tapi Mm-mm. tiba-tiba buka telefon, prestasi anak keluar. Jadi hati kita apa orang kata chemistry dengan anak tu tak putus. Lepas Betul. hari-hari sebut nama dia, ingat nama dia. Jadi bukan kata sekadar kita doa tanpa tahu Mm-mm. prestasi dia kan kita tahu. Jadi Mm-mm. dia tak terputus. Lepas tu macam malam-malam sebelum dia nak tidur macam hujung minggu kan dia akan call kita kan. Dia akan Mm-mm. minta doa untuk dia, doa untuk dia kan. Mm-mm. Jadi kita akan rasa walaupun duduk jauh tapi dia punya chemistry tu lagi dekat. Mm-mm. Ah, berbeza dengan kalau macam duduk dekat asrama yang tak ada hubungan telefon. Mm-mm. Kita Mm-mm. lama-lama kita Betul. macam dah terlupa, terleka dah dengan hubungan kita dengan anak. Betul. Cuma kita hanya berdoa. Itu yang terbaik dekat Akmal. Lagi satu, circle murabi dengan ibu bapa. Ibu. Tak jauh. Macam Umi kan. Dah anggap Mm-mm. murabi-murabiah tu macam anak-anak. Mm-mm. Dah sampai boleh panggil Umi dah apa semua kan. Jadi kita Mm-mm. tak rasa takut nak menyuarakan apa-apa. Kita orang kata kita free to talk. Apa je pun kita Mm-mm. cakap bagi tahu nanti terpulang pada ustaz kan Mm-mm. murabi-murabi nak fikir macam mana perancangan macam mana apa semua. Macam kata kalau Umi tak tengok tajwid anak tak berapa nak okey kan. Umi Mm-mm. cakap message, Ustaz apa ni perkemaskan tajwid diorang ni kan buat tiap-tiap minggu ke macam mana ke kan diorang Mm-mm. tak cakap tak boleh macam ni, no 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 no, Akmal will never say to any suggestion yang parents bagi. Masya Allah. Diorang tak pernah cakap no, diorang akan ikut, diorang akan buat, lepas tu bila dah buat dia tunjuk dah start apa tu exam tajwid Umi diorang akan tunjuk. Jadi Ah, insyaAllah cucu-cucu Umi pun ada rezeki akan masuk Akmal insyaAllah. InsyaAllah. Dah cakap dia Amin. tak saya setakat ni belum. Ah, InsyaAllah. Amin. Moga nanti bukan lebih bukan ramai lah. cucu je. Banyak juga kawan-kawan yang Umi suggestkan pergi Ah, kat situ. InsyaAllah. Uh, Setakat ni selepas daripada Syed Alwi pergi ke Akmal tu ramailah yang risik-risik dengan Umi juga uh, berkenaan dengan betul, Akmal. ramai-ramai yang listrik. Ada dah dua Mm-mm. tiga orang yang masuk. Tapi Hmm. bukan dekat Bukit Beruntung, dia orang masuk kat Terengganu. Oh ya, baru lagi Sebab lah. sebab cuti Terengganu dengan negeri Kedah sama. Betul. Jadi dia orang senang lah nak ambil. Kalau macam cuti kat KL ni susah lah, tak sama cuti sekolah kan. Ah, Betul. Hmm. dia orang pergi Terengganu lah sebab dia orang duduk Kedah kan. Dia orang ambil Mm-mm. pergi Terengganu. Hmm. Uh, Waktu tu dah lama lah, 2020, 20 lebih ke ataupun baru lagi? 20 lebih, 21 macam tu. Ah, ah, InsyaAllah. Okey. hmm. Dan apa nak tahu juga berkenaan dengan usaha ataupun strategi Umi lah untuk bantu Said Alwi dalam perjuangan dia ni. Daripada bermula umur 13, bermula daripada khatam sehinggalah syahadah. Mesti ada usaha, sedikit usaha ataupun strategi Umi sendiri untuk bantu Alwi, Said Alwi ni khatam. Okey. Masa mula-mula saya Ari nak khatam Quran tu, Umi bertadarus dengan kawan. Niat Hmm, hmm, sama-sama berjuang dengan dia. hmm, Okey, dia pulun untuk khatam Quran. Umi bertadarus dengan kawan untuk nak habiskan 30 juzuk juga. hmm, hmm, Lepas tu bila dia syahadah, Umi berlawan dengan dia cara macam mana? Buat buku tahiri kan kita salin Tahriri, balik betul? Al-Quran tu. Ha. Kita dah dekat surau Umi, kita orang Hmm, share 10 kongsi 10 orang, hmm. satu orang 3 juzuk. Oh, okay. Untuk bulan puasa nak menyalin sebiji baca Hmm, Quran tu tak boleh salah, hmm, tak boleh apa. hmm, Bayangkanlah ustazah dengan kerja lagi malam dengan mengantuk buat apa semua, niat nawaitu ya Allah seperti mana hamba-Mu ini tengah berusaha, begitulah Engkau bagi anak hamba berusaha untuk menghafal Al-Quran dan mendalilkan, dan bukan menghafal je, memahami Al-Quran tu kan melekat dalam jiwa dia. Macam mana hamba tengah berusaha menulis kalam-Mu ni ya Allah. Macam itulah niat. Kadang Masya. salah padam tak boleh padam. Salah tak boleh padam sebab kita buat dengan pen kan. Kena Hmm, hmm, blanko. Blanko hmm. tersalah, blanko tersalah, blanko garisan. Habis semua. Tapi Itu alhamdulillah lah dan siap lah.
Dan siap. Dan bila dia nak InsyaAllah. habis khatam tu, Umi pun tunjuk. Umi pun dah nak habis siap dah ni. Lagi sikit nak hantar dekat apa ni, nak hantar pergi apa ni, print kan. Dia Mm-mm. kata, okay Umi, thank you. Dia cakap macam tu, dia tahulah kita bersemangat. Lepas tu dia, kalau telefon, Umi dah sampai dekat mana, sampai kat mana. Dia akan tanya. Jadi Mm-mm. berjuang bersama-sama lah untuk 2 tahun tu, dia ada dekat Akmal tu. Ah, MasyaAllah. Bila Masya. dia dapat, dah tulis semua, dia balik, dia buka. Dia oh, thank you Umi. Lepas tu dia pun seronok lah. Dia pun dah habis dia punya syahadah kan. Dia tengok kita dia Mm-mm. pun dah tulis Quran tu kan, dah selesai kan. Mm-mm. Itulah perjuangan Umi berlumba dengan dia dari segi Al-Quran tu. Maknanya dia tak tinggal Al-Quran, Umi pun tak tinggal Al-Quran. InsyaAllah. Ah, Ni bukan kisah seorang anak saja yang berjuang, tapi umi dia pun turut sama berjuang. Sebab nak bagi adil kan Ustazah. Nanti dia kata, Betul. oh Umi nak masuk syurga, suruh dia seorang berjuang. Senang-senang Umi nak dapat syurga kan. Ha, ha, Mana ha. kita tahu kan interpretasi dia punya Betul. perasaan sendiri kan. Jadi Uh-uh. kita tunjuk. Bukan dia je kita yang harap, kita pun berusaha juga untuk kita pun nak Mm-mm. dapat pada Allah, nak dapat ganjaran pada Allah dengan cara yang macam ni. Dia kata dia susah nak hafal hafazan. Cakap balik, Umi pun susah nak menulis ni tau. Nak buat huruf waw pun susah, nak buat huruf qaf pun susah. Jadi Umi usaha juga bagi cantik. Macam itulah. Alwi kena cantikkan Alwi bacaan seperti macam mana Umi duk tulis ni. Macam tu. Itulah. Buat Saya, macam tu. saya pun ada juga dengar lah daripada kisah kisah sama macam Puan. Kayaknya dia dia terlibat sama dengan menghafal ataupun dalam tahriri apa semua tu. Ada juga seorang parent ni, dia hantar anak dia pergi menghafal Al-Quran dekat Akmal lah. Dekat Akmal. Tapi dia tak duduk sajilah dekat rumah. Dia pun sekali menghafal. Dekat rumah dia pun turut menghafal 1 hingga 30 juzuk. Tanya dia, dah habis 1 hingga 30 juzuk? Dah, Alhamdulillah, sama dengan anak dia. So, Alhamdulillah, nak katanya, perjuangan seorang ibu untuk bantu anak pun, subhanallah, Masya Allah. Dia punya Betul. struggle juga, tu juga Bukan sama macam anak. bukan senang Ustazah. Betul. Kalau Betul. kita mengharapkan dia je, kita tak membantu cara macam tu kan, dia kata, oh Umi relax je. Pergi kerja balik tidur tak ada buat apa-apa. So at least kita tunjuk kat dia ni. Tengok Umi pun tengah usaha. Sebab Umi tak boleh nak baca, tak boleh nak hafal kan. Umi menulis lah. Bila Mm-mm. menulis tu kan kita baca terjemahan dia. Kita Mm-mm. faham dah sikit-sikit makna-makna dia, apa tadabur, apa semua tu. Umi baca Mm-mm. kot situ. Ali baca kot bahasa Arab sana, hafal betul-betul. Umi kot sini Mm-mm. kot bahasa Melayu. Mm-mm. Jadi berlumba lah kalau dia telefon Umi dah sampai dekat mana. Macam itulah bagi dia semangat, bagi dia semangat. Itulah, Masya Allah. Alhamdulillah Allah makbulkan doa dia, doa ustaz-ustaz murabiah dia dan juga doa Umi. Alhamdulillah. Masya Allah. Bukan Alhamdulillah. senang Ustazah, bukan senang. Betul, Kalau orang betul. kalau orang kata untung lah apa semua, bukan senang nak sampai macam ni sebab bukan senang nak masuk syurga. Betul. Kena ingat tu, bukan senang nak Mm-mm. masuk untuk kita nak masuk syurga. Bukan senang-senang Betul. je boleh masuk macam tu tak. Kena ada usaha yang gigih nak masuk syurga. Betul. Ha, kena Masya berusaha Allah. betul-betul mencari redha Allah baru kita boleh masuk syurga. Bukan kata setakat kita solat 5 waktu boleh masuk syurga, belum tentu kan. Betul. Mm-mm. Kena usaha. Sebab Allah kata bukan senang nak masuk syurga. Betul. Ha, Masya Allah. itulah yang Umi buat. Itulah. Kalau kalau dengar daripada kisah Umi ni sendiri, Masya Allah. Kuatnya perjuangan anak, kuat lagi perjuangan seorang Umi. Dalam Betul membantu, Ustazah. mendoakan. Macam Yang macam nak menulis tu yang paling-paling apa orang kata, bila kita malam, kita hebat tengok sikit. barisan atas kan, kita tuliskan. Ha. Tiba-tiba, barisan tu nak lari ke bawah kan. Salah bayangkan macam mana? Tengok-tengok, Ustaz tu tulis baris bawah ni, bukan baris atas. Ustazah bayang macam mana? Alamak. Ah, kan nak Itu blanko kan dah tak cabaran cantik. betul. Betul. Lepas tu nak buat lain, nak tulis lain apa semua. Lepas tu pergi blanko kan, pergi photostate kan balik kertas tu, buat balik. Ada satu muka surat tu Umi kena tulis balik semula. Masya Ah, Allah. Memang Cukup ujian lah cakap. ujian Dalam betul. situ kita minta doa, ya Allah macam mana sukarnya aku nak menulis ni. Kau janganlah sukarkan anak aku. Mudahkan dia, cepatkan pemahaman dia dalam hafazan tu. Itu kita berdoa lah sambil buat tu. Itulah yang Hmm. ni. Kadang-kadang menangis juga tahu Zazah bila tulis tak betul kan. Bukan senang kan. Sebab dia Betul. kan depan belakang kan. Jadi kalau kita Mm-mm. nak foto state yang belakang dengan depan nanti dah tak dah
tak tally. Betul. Jadi kena ambil sekeping tu. Bayangkan nak menulis nak cantik-cantik tu 1 jam nak habiskan 1 ayat, 2 ayat. Betul. Tidur Sebab lewat sebab jugalah. kita pun ada kerja lain juga. Ha, Bukan kita sepenuhnya dengan tahriri tu kan. Jadi ha. itu sangat mencabarlah bagi seorang ibu ya. Ha. Dia tak boleh ada gangguan. Bila gangguan nak tulis wow terjadi fa. Tak boleh ada bising sikit. Macam nak buat kom tu kan kalau ada gangguan, dia dah tertarik jadi meme. Dia tak turun ke bawah, dia naik ke atas. Ha. Adalah. Itulah Itulah tu cabaran-cabaran tu. cabaran dia. Jadi Tu kita kalau ya pun apa Ustazah nak kata? betul kalau dari segi amalan atau amalan rahsia yang puan buat tu ada tak? Amalan rahsia yang sedikit sebanyak membantu perjalanan Said Alwi ni. Umi selalu lepas solat duha, ini bukan nak bangga diri tahu Ustazah, Tak cuma tak tak. sebagai Kita kongsi nak share. ilmu. Selepas Mm-mm. solat duha tu Umi akan Mm-mm. baca yang 40 kali, 40 kali ya apa ni, dah lupa dah, dalam ya Qayyum, lepas tu 40 kali yang Mubin, 40 Mm-mm. kali yang ya Ghafar tu. Lepas tu 40 kali semua Umi akan baca 40 kali 40 kali tu. Yang empat empat Mm-mm. doa tu kan. Mm-mm. Doa untuk semasa anak ambil exam tu. Mm-mm. Satu. Lepas tu Okey. tiap-tiap minggu Umi akan buat air saffron untuk dia. Dan dalam air Mm. saffron tu Umi akan bacakan Fatihah sekali, selawat 3 kali. Lepas tu akan baca surah Yasin sampai dekat Salamun qaulam min Rabbir Rahim tu. Umi akan baca 21 kali. Umi niat untuk Mm-mm. dia, kalau macam apa leka-leka solat. Jadi kalau ada orang yang rajin solat, kalau dia tak faham, fahamkan dia, niatkan dia sampai habis Yasin tu satu. Lepas tu akan baca surah Ghafir, surah Tahabun. Mm. Surah Tahabun. Tahabun kan bila sampai dekat ayat anak-anak ni jadi hanyalah perhiasan di dunia kan. Mm-mm. Muka surat sebelah, Umi tak ingat ayat berapa. Kat situ Umi akan doa. Jadi kalau anak-anak hamba perhiasan di dalam di syurgamu nanti kan. InsyaAllah. Doanya itu lepas tu selawat 313 kali. Lepas tu InsyaAllah. Umi akan tutup dengan Fatihah. Umi akan tiupkan pada air tu. Dia orang tahulah kadang-kadang dia memang bawa air kuning. Oh, kiranya waktu tu Dalam botol air Umi kuning. Umi buat setiap hari kan ataupun setiap minggu untuk air saffron Tak, Umi bacaan buat sekali tersebut. dekat dia yang botol besar kan. Jadi dia bawa botol Ah, besar tu, dia bawa jadi dia boleh top up. Suruh dia top up. Bila dah habis suruh dia top up, top up. Macam faham. itulah. Nak duduk Hmm, nak buat tu pun perlukan kekuatan Ustazah. betul. Lama. Sebab Umi bekerja jadi masa tu tak boleh nak buat orang kata apa tiap-tiap hari. Jadi seminggu sekali, kalau dia balik tu baru kita Hmm. buat. Pada hari cuti Hmm. baru kita buat. Simpanlah insya-Allah. Hmm. Itu je lah amalan yang Umi boleh share. Selain daripada yang lain, Umi yang lain pun mesti buat kan. Doa tu semua yang lain semua orang akan buat kan. Yang tambahan ini je lah yang Umi buat. Tak tinggal walaupun tiap-tiap hari mesti doa yang 40 kali tu mesti buat. Hmm. InsyaAllah. Itu Ya. mungkin asbab doa daripada seorang ibu lah untuk perjuangan anak. Dan Alhamdulillah kita nampak kejayaan Said Alwi sekarang. Daripada khatam dalam tempoh yang cepat dan masuk kepada syahadah pula. Selesai syahadah sughra apa semua tu. Dan proses tu sangat-sangat mudah. Sebab saya nampak keberkatan doa daripada seorang ibu di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul. Hazi min fadlilillah. Semua kerana Allah. Allah yang berikan semua benda-benda ni. Ustazah, Allah pinjamkan sekejap. Betul. Mhm. Hmm. Kalau Ustazah kalau pinjamkan boleh kita saya sekejap. betul. Kalau boleh saya tahu Said Alwi sekarang umur 16. Ke berapa? Ah, 18 baru masuk 18 18, dah. 12 hari bulan 4 hari tu. Hmm. So sekarang dia Ah, uh, dia free lah. Ke dia 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 free, daripada dia tahfiz free sekarang ni, duduk dekat rumah dia free, lepas tu nak tunggu persiapan nak pergi ke persiapan Yaman ke je lah. Yaman tu lah. Ah, ah. Masya Allah. So sekarang dia ada lah dekat rumah. Biasalah. Dia minat baca buku cerita. Tanyalah ustaz mana pun dia suka baca buku cerita yang Hmm. dekat telefon tu. Lepas tu buku dia akan tulis cerita yang dia baca tu, dia akan tulis balik semula dekat buku. Ustaz Hmm. mesti pernah jumpa lah buku-buku dia tu berkeping-keping tebal, dia Oh. tulis.
Dia tulis dalam bahasa Inggeris lah tentang cerita-cerita Korea yang dia baca tu kan. Dia akan tulis. Ah, nampak Ah, yang unik. Unik dia memang seorang suka. Syed Alwi. InsyaAllah. Kita nak buang tapi dia tak bagi, dia tersimpan. Ini salah satu bukti dia Ustazah yang dia Mm-mm. tulis. Macam ni lah. Dia tulis macam ni. Tak nampak ke? Macam tu dia Hmm. tulis. Oh, okay, nampak. Oh, apa yang dia baca tu ke, Umi? Dia tulis balik dalam bahasa bahasa Korea dia tu. Lepas tu dia Ah, kalau dia tulis dalam bahasa Inggeris, dia tulis dalam bahasa bahasa Inggeris. Kalau dia tulis bahasa hmm. Korea, dia tulis balik dalam bahasa Korea. Macam ni Sebab kan. sebab apa dia minat untuk tulis balik tu? Lepas tu dia minat lawyer. Minat lawyer. Ni dia Ah, tak nampak nampak. tak? Tak nampak. Tak nampak pula. Dekat sikit kat. Mak tadi Okay. nampak ni tak terang tu. Ini ditulis apa ni kat sini? 48 loss of fuels, power. Dia memang suka buat macam tu. Dia buat satu, dua, tiga, empat. Dia macam ni dah buku-buku dia Hmm. ni. Yang Umi jumpa, Umi kata kau ni pergi hafazan macam mana kau menulis semua ni? Sebab apa dia boleh minat macam tu puan? Dia minat untuk selepas dia baca, lepas tu dia tulis balik. Itu Hmm. yang pelik. Macam kerja sekolah kan. Kalau pergi Ha ah. sekolah kan, balik sekolah Hmm. sepatutnya dia review kerja sekolah kan. Ha ah. Itulah yang Umi katakan. Dia kalau Review. dia nak yang tu, dia akan pulun sungguh-sungguh 100%. Dia akan buat fokus betul-betul 100%. Hmm. Kalau macam dia tak minat tu, dia biasa-biasa je lah. Ah, Hmm. Macam yang SPM baru ni pun kan, kalau Hmm. pulun betul-betul, dia boleh dapat cemerlang. Ustaz kata, Hmm. main banyak. Yelah, Ustaz pun tahu dia main banyak. Oh, Kawan dia baru alah. pecah rahsia. Kawan dia kata dalam kelas, Umi dia tidur. Tapi dia orang pelik Oh, macam mana nakal. dia boleh score kan. Itu bukan kerana dia lah. Itu Allah yang bagi kan. Bukan kerana siapa-siapa lah. Itu Allah yang dah tentukan dia punya dari luh mahfuz lagi kan. Nak buat Betul. macam mana? Mungkin Mm-mm. berkat daripada dia menghafal juga. Masya Allah. Allah Ya, Allah Al-Quran tolong. dalam Mm-mm. sebab Al-Quran dalam jiwa dia kan. Itulah Betul. yang jadi macam tu. Macam-macam Hmm. dia buat Ustazah. Memang dia dua tiga buku dah penuh-penuh buku. Hmm. Kiranya Hmm. apa yang dibaca tu dia akan tulis balik ke ataupun daripada kesimpulan daripada buku tu? Kesimpulan daripada buku tu ataupun dia cerita balik. Macam tu lah. Faham. Sebab tu mungkin salah satu pada dia yang dia mengekalkan dia punya hafazan tu macam tu jugalah Umi rasa. Dia ulang-ulang Hmm. balik kan. Macam tu lah. Hmm. Cara dia orang kata praktikkan apanya daripada Al-Quran yang dia belajar tu, dia buat untuk buku dia macam tu lah. Faham. Kiranya Hmm. dia sekarang umur 18. Waktu ke Yaman nanti bahagian apa? Dia ambil bahagian apa? Itulah Umi pun tak tahu lagi dia nak ambil bahagian apa, tapi dia kata nak ambil apa lawyer syariah. Insya Allah. Sebab saya Hmm. nampak dah sebab dia pun minat kepada law apa semua tu kan. Ha. Kalau kita boleh nampak. Masya Allah. Satu lagi dia Moga-moga ni dia pun kan mudahkan. Ustazah, Ya, dia ya. ni orang kata hantu buku. Tak boleh nampak Hmm. kedai buku popular tu. Kalau Faham? nampak kedai buku popular tu, kita kena bawa dia lari. Takut dia masuk. Ha. Memang dia akan masuk. Selalu dia akan masuk, dia tak akan beli satu buku, dua, tiga buku. Buku lawyer yang Masya Allah. tebal-tebal tu semua kan. Macam sekarang. Oh. Masa dia duduk kat Akmal dulu pun macam tu. Dia akan cari juga buku-buku cerita yang komik macam ni lah, Hmm. komik. Hmm. Naruto apa semua tu. Hmm. Masya Allah Itu je. hebat. Mungkin dia jenis yang suka fakta betul. Betul. Hmm. Betul apa Ustazah cakap. Memang fakta. Kau jangan pusing balik kan fakta. Ah, Ha. ah, ah. Hmm. Sebab Ha. kalau dekat Akmal ni kita ada belajar juga berkenaan dengan personality pelajar. DISC. D Hmm. ni dia jenis seorang yang berfakta, jenis tegas. Kayaknya kalau D, A. Memang dia nak buat cepat. So, Ha. saya nampaklah mungkin saya Alwi ni lebih kepada personality D ni, dominant. Dia lebih ke arah tu. Ha. So, mungkin dengan cara tu, dia sangat-sangat jelas dah dengan target dia, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak.
Mungkin macam tu lah kot dia punya Dan dia pula jadi dia personality punya dia. orang kata social tu dia kurang sikit. Dia kurang Hmm, social. hmm, hmm, Dia tak berapa minat nak social berlebih-lebihan. hmm, hmm. Dia jenis macam tu. Ni dia balik rumah ni tak keluar. Kalau nak keluar pun mesti ada, macam Ustazah kata lah, target dia nak pergi situ balik lah. Tapi Oh, lain-lain. faham. Ah, Hmm, dia memang kurang sangat nak bersosial. Lepas tu dia hmm, tangkap gambar dia tak berminat. hmm. Faham. Ah, itulah Tapi okey dia punya lah. prinsip dia macam tu lah. Okey lah daripada yang suka keluar, daripada suka keluar melepak dengan kawan. Okey lah daripada duduk rumah dengan kita. Alhamdulillah, Hmm. Alhamdulillah. Itulah sikap dia. Kadang-kadang kita paksa pergi kat luar. Untuk apa dia tanya? Untuk apa? Ah, dia lebih selesa dekat rumah. Tak apalah, Alhamdulillah lah Allah. Semua tentuan Allah kan, nak baca macam mana? Betul. Dan kalau dari segi selepas dia keluar daripada Akmal kan, apa yang Umi nampak perubahan paling ketara lah, yang Umi nampak perubahan yang positif lah. Contohnya dekat Syed Alwi ni selepas dia keluar daripada Akmal. Contohnya yang saya boleh kata dekat Akmal ni kita jelas dengan target. Apa-apa nak buat mesti kena ada target apa semua tu. So ada tak contohnya saya Alwi selepas keluar daripada Akmal dia praktikkan apa yang dia belajar tu dekat Akmal. Contohnya dia nak target tapi memang Puan kata Umi kata dia seorang yang jelas dengan target betul. Hmm. So selain daripada contoh dia jelas dengan target tu apa lagi yang Umi nampak lah perubahan paling ketara um, yang dekat saya Alwi ni? Perubahan positif lah. Yang Umi nampak dia tak kedekut dengan kebolehan dia. Dia tak Hmm. kedekut dengan kebolehan dia. Sepatutnya bila dia dah keluar pada akmal tu disimpan kan, untuk diri dia pun dia boleh simpan kan. Dia Mm-mm. tak gunakan. Tapi bila dia pergi Mahat Al-Adni tu, dia share dia punya ilmu, dia sanggup nak Hmm. ajar budak-budak tu nak berjaga sampai malam, sampai 2 3 pagi. Dan dia Mm-mm. target, kalau ustaz dia cakap macam pelajaran dia belajar kan, Takaful Mm-mm. Fidin tu agak susah kan sebab ada balaghah apa semua kan. Tapi dia boleh go through sampai, dia tak tahu pun kata dia dapat cemerlang, dia tak tahu pun. Sampai hari graduasi tu, dah habis-habis semua, okay, bila baca nama dia, dia tercengang, dia duduk diam. Lepas tu dia tengok. Lepas tu panggil lagi sekali, baru dia turun. Lepas tu dia heran lah. Hmm. Tapi Umi dah tahu, Ustaz dah mesej, saya dapat pelajar cemerlang. Masya Ah, Allah. itulah. Lepas tu dia pergi tanya Ustaz, dia cium-cium Ustaz. Dia tengok muka Ustaz. Awak tak tahu, Ustaz tahu. Masya Allah. Ah, Pelajar cemerlang eh. ah, Hmm. ah. Waktu tu Itulah. Dia, dia 13, 14 lah. 14 tahun dia masuk kepada dekat Tapakur Fidin tu. bukan, masuk Takaful Fidin tu 15. Oh 15. Masa tu dia 16 tahun lah. 16 tahun. 16 Sebab sampailah 17 tahun tu dia dah buat, 17 dia dah buat fast track kan. mm-mm. 17 masa tahun 2024 bulan 3 dia dah start buat fast track. Fast track pun dekat Tapakur Lepas tu Fidin tu ambil lah. exam. Dekat Mahat Hmm. Al-Adni tu. Kat situ juga. Hmm. Masya Dia Allah. orang bagi dia ambil kat situ. Lepas tu result keluar tahun 2025 kan. Mm-mm. Yang baru-baru yang baru-baru Hmm. ni lah. Masya Baru-baru ni. Allah. Betul. Lah hebat. Hmm. Kalau tengok daripada Syed Alwi ni memang dengar nama pun macam wah Syed Alwi panjang nama. Saya tengok wah panjang ni nama pelajar ni. Yang time saya nak cari untuk kisah inspirasi ni kan. Masya Allah panjang ni nama ni. Hebat. Kita tengok nama kita tahu. Kita nampak dah kehebatan seorang pelajar dan seorang ibu ayah tu sendiri. Masya Allah. Dalam mendidik. InsyaAllah. Cita-cita dia pun dia nak pergi cari dia punya keturunan Rasulullah tu kan. Tu Masya dia nak Allah. pergi ke Yaman tu. Sebab dia, Hmm. bapak dia bagi, abah dia bagi tengok dia punya salah silah kan. Hmm. Keturunan nama dia tu dari salah silah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia timbul semangat masa dia kecil tu, darjah 6. Bukan Hmm. darjah 6. Umur dia 10 tahun, dia dah nak pergi ke Yaman. Masa itulah dia Masya Allah. timbul untuk pergi belajar kat Yaman sebab dia nak pergi cari semua tu. Masya Allah. Insya Allah Ha. moga Ustaz dipermudahkan doakan, Ustazah segala-galanya. doakan supaya dia, cita-cita dia nak Insya apa tu, Allah. nak pergi cari keturunan dia, nak pergi semua Itulah. tu nak berjumpa. Ha. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah moga dipermudahkan segalanya. Amin. Terima kasih Amin. Ustazah, amin. Dan
sukalah saya nak tanya juga uh, se daripada semua perjalanan daripada Syed Alwi ni, daripada perjalanan khatam dia sampailah ke syahadah. Apa yang terlintas di hati sebagai seorang ibu yang telah menyaksikan perjuangan Syed Alwi tu dari awal perjuangan hinggalah ke akhir perjuangan dia tu. Apa yang Puan dapat simpulkan lah. Umi dapat simpulkan daripada Yang perjuangan dia. dapat Umi simpulkan kat situ, perjuangan tu bukan daripada orang kata diri dia sendiri, dan bukan juga perjuangan tu daripada Umi sendiri. Padahal perjuangan tu adalah daripada Allah sendiri. Allah yang mentakdirkan, dan doa pada semua orang sehingga Said berjaya, dan usaha yang kuat daripada murabi-murabiah Akmal, takkan macam diorang ni tak akan bagi seorang pun pelajar dia tergelincir. Kalau nak tergelincir, dia akan tarik. Itu yang Umi nampak perjuangan murabiah dekat Akmal, dan circle yang kuat. Dia tak, kalau sekolah-sekolah lain kita nampak ada pergaduhan di antara pelajar-pelajar. Tapi di Akmal, diorang ada persahabatan yang kukuh. Kalau seorang ni ada apa kena, diorang macam ada benteng. Kalau seorang ni sakit, ramai-ramai pergi tengok kan, dia ada benteng dia. Kejap-kejap orang ni, kejap-kejap orang ni, dan ramai-ramai macam tu. Lepas tu lagi satu yang Umi nampak tentang makanan diorang ni pun, Akmal menjaga makanan pelajar-pelajar. Diorang tak akan bagi makan sembarangan, terutamanya kalau kita bawa jajan kan dulu. Betul. Mm, Memang tak bagi, mm. lepas tu air gas memang tak bagi. Tapi Alhamdulillah, Mm. Said dia jenis yang orang tak minum air gas dari kecil. Alhamdulillah. Ah, Dia tak Maggi ke dia apa tak memang dia tak ngikut Dia tak dia ngikut. tak nak. Memang dia tak nak. Dia tak Ah, suka, sendiri dia tak suka. Yalah. Air gas tu memang dia tak suka sendiri. Lepas tu jajan pun dia memang kurang minat. Yang dia minat coklat yang mahal-mahal. Tak Yang apalah. itu dia minat. Coklat menajamkan minda. Coklat dia minat. Coklat letaklah coklat Cadbury ke apa benda ke. Itu memang Hmm, sekejap dia habis. Tapi kalau faham. letak jajan tu dia kurang minat. Itulah kerja dia. Lepas Hmm. tu yang Umi nampak selain pada tu, perjuangan Akmal ni, dia kalau boleh dia nak usahakan bukan untuk semata-mata untuk nama apa sekolah. Dia Hmm. tak ada strategi, dia bukan untuk nama sekolah. Akmal dia berjuang untuk individu pelajar. Hmm. Itu yang Umi nampak, terlalu ketara dia berjuang untuk individu pelajar. Sampai sekiranya ada masalah pelajar, dia tak biarkan pelajar dengan halakah tu punya murabi. Dia Hmm. akan naik sampai Ustaz Saiful semua pun akan turun untuk menyelesaikan masalah. Dan Betul. dia orang akan cuba selesaikan dalaman, lepas tu baru dia orang akan panggil parents. Dia orang Betul. akan jaga parents. Dia orang tak nak bila-bila apa jadi terus telefon parents. Tak Betul. ada. Hmm. Dia nak dah tenang baru dia bagi tahu dekat parents. Sebab macam Syed sakit ke demam kan. Hmm. Dia orang akan bagi ubat apa semua dulu. Bila dah timpa macam dah masalah tu dia orang rasa dah tak boleh nak settle, baru dia orang Hmm. telefon parents. Itu kebaikan dia. Hmm. Perjuangan Akmal dia tak susahkan parents, dia akan, maksudnya dia akan orang kata Usaha bahagiakan dulu dah. seluruh circle lah. Hmm. Hmm. Macam Hmm. 20% kan ibu bapa kena masukkan dalam circle tu kan, 20% Betul. kan. Hmm. Dia akan melibatkan 20% ibu bapa masuk dalam tu, betul-betul buat. So InsyaAllah. perjuangan untuk berjaya seorang pelajar Akmal ni bukan dia seorang, bukan Umi, dan berkat doa satu ya, perjuangan Akmal tu sendiri. Hmm. 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 Uh, InsyaAllah. Itu dah yang Umi nak cakap. Itulah tu. InsyaAllah. Tu dah Umi kata, sekiranya umur tak bertambah, Umi nak biar je Said duduk dekat Akmal tu kan. Ambil ilmu. Tapi dah umur bertambah, kita kena gerak kan. Betul. Itu dah nak buat macam mana. Uh, InsyaAllah. InsyaAllah mungkin ada kata-kata last lah ataupun harapan buat Akmal sendiri pun. Ni. Setakat ni Umi rasa apa yang Akmal buat dah terbaik. Memang dah terbaik. Lepas tu murabi-murabiah dia pun semua yang terbaik. Sebab dia orang ni tak ada orang kata benteng di antara aku cikgu, kau kena turut cakap kau anak murid kena tak. Mm-mm. Dia orang free, kalau anak murid bagi pendapat, cikgu terima.
dan Hmm. cikgu akan tapis dengan pendapat tu. Hmm. Jadi untuk Ustaz Saiful, Ustaz Amin dan semua yang apa ni apa Cikgu Husin teruskan dengan apa yang ada sekarang. Semoga berjaya dengan cawangan-cawangan yang baru sebab Umi Hmm. sentiasa diikut. Oh ya. Sentiasa mengikuti. Sayang nak tinggal grup tu kan. Oh, Ha, Umi ada lagi dalam grup Akmal Prima ada 2020 lebih. Oh, Ah, ada, 2020 insya-Allah. ada masih ada lagi. Itu yang hari tu Ustaz Amin jemput untuk pergi open house kan hari raya Ah, ah, kan jamuan raya. ah, ah. Pergi Umi cuma pergi, tak sempat. insya-Allah. Cuma sedihnya kebanyakannya ustazah dah berpindah-pindah. Betul, Yang tinggal ramai dah. mudir dia saja. Betul. Itu yang sedihnya Ramai tu. dah. Ah, Ustaz Zazat Imah tak ada dah. Ustaz Syakirin, Umi sempat ke? tak sempat jumpa Tak juga. sempat. Tapi Memang kenal lah. masa dia ada kenal kenal. Ah, Ustaz Tak ada Syakirin dah masa pergi. jadi mudir. Ha, Ah, masa jamuan tu jumpa mudir dia Ustaz Amin, Ustaz mm-mm. Saiful pun Umi tak sempat nak panggil dia nampak kelibah je tak sempat. Oh. Yang lain-lain ustazah semua dah tak kenal. Semua Hmm. ustazah baru dah. Jadi apa yang Umi syorkan kepada ustazah-ustazah baru ni jangan cepat hilang apa ni semangat Hmm, bila pelajar kita down. Cuma satu, anggaplah pelajar-pelajar tu macam mana Ustazah Rahma anggap sebagai adik, kan? betul. Sebab kita duduk asrama, Ustazah pun duduk asrama, dah jauh pada adik-beradik kita sendiri, kan? Jadi inilah adik-beradik kita yang depan mata dan menuntut ilmu. Ingat tu je. Ganjaran untuk semua-semua tu Allah yang membalas, ya kan? Memang ganjaran yang hebat lah, bukannya sebarangan. Betul, insya-Allah. Hmm. Okey, baik Umi, banyak dah kisah Umi cerita, masya-Allah. Dari saya bajet dalam sejam 45 minit ataupun ke sejam je, tapi kita dah spend time dalam 1 jam setengah. 20 minit. Minta Satu maaf jam. Ustazah. Tak apa, tak apa. Saya free je. Saya takut mengganggu waktu Umi. Tak ada dah. Tadi dah Saya free selesai dah. kan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Umi sebab sanggup sebab atas kesudian Umi lah untuk spend time masa sikit walaupun busy dengan kerja-kerja lain tapi spend time untuk kita sharing untuk data penceritaan kisah ni lah, masya-Allah. Dan InsyaAllah, terima kasih insyaAllah. banyak-banyak, doakan moga buku ni dapat diterbitkan dengan jayanya lah dan dipermudahkan. InsyaAllah InsyaAllah. saya akan update lah dari semasa ke semasa tentang buku ni lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Terima kerana kasih menjemput banyak-banyak Umi. juga. Sebab tengok masa dekat apa tu Hmm. syahadah tu dalam Akmal Said nombor 7 rasanya dia syahadah kot rasanya. Orang yang Betul. nombor ketujuh. Mm-mm. Itulah cakap dia macam mimpi kan benda tu jadi macam mimpi kan sebab terlalu Mm-mm. cepat kan. Betul. Ya, Terlalu cepat. dia berjaya khatam dalam 10 bulan 10 bulan lebih. Lepas tu Betul. terus kepada syahadah. Benda yang luar biasa untuk Itulah seorang tak pelajar ada. buat. Itulah sampai sekarang pun masih duk cakap dengan dia lagi. Jangan rugikan, jangan buangkan yang 3 tahun belajar tu. Bukan senang nak dapat Betul. benda tu. Jaga dan tolong jaga, tolong jaga. Betul. Itulah pesanan dia pada pesanan Umi pada dia lah. Walau ke mana dia pergi pun jaga. Terima kasih kepada Ustaz Saiful, Ustaz Amin, Ustazah Zaimah, Ustazah Syuhada. Nanti mana tahu kan dia orang tengok kan. Hmm. Ustazah Fatia, lagi Ustaz Syakirin, Ustaz yang duduk KLIA itu siapa? Ustaz Danish. Ustaz Danish. Ustaz Danish, Pernah juga jaga Ustazah, yang Ustazah pernah. Nazira. Nadira, Ustazah Nazira Mm-mm. pernah yang pernah menjaga Syed Wali Alwi Mustawir. Hmm. Jasa budi semua ni hanya Allah yang balas. Umi tak dapat nak cakap apa-apa. Mudah-mudahan Syed menjadi umat yang mulia di sisi Allah disebabkan InsyaAllah. asbab tarbiyah daripada murabi-murabiah dari Akmal. Amin, amin, amin. Okey Puan, Umi terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan, tak tahulah nak kata terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk luangkan masa hari ini. InsyaAllah. Untuk share apa semua tu dan insyaAllah nanti kami akan update dari semasa ke semasa lah. InsyaAllah. Okey Baik Umi. Ustazah, terima kasih. Okey, Okey Umi, Assalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya terlupa. Um,
Siapa nama? Syed Alwi akan ke Yaman hujung bulan 6. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau sebelum tu saya nak minta untuk Syed Alwi rakam sedikit ucapan untuk para graduan boleh? Untuk kita haflah takrimi 1 hari bulan 6 ni. Nak minta Syed Oh, Alwi record video. Record video dia punya ucapan. Sedikit kata-kata semangat ataupun sedikit kata-kata buat para graduan lah atas ucapan tahniah ke untuk para graduan 1 Jun 2025 nanti. InsyaAllah nanti saya akan insyaAllah. hantarlah detail-detail apa yang nak disebutkan dalam video-video tu ke. Nanti insyaAllah lah kalau ada waktu lapang, Puan bolehlah untuk hantar video tu. Video Okey, ucapan insyaAllah. tahniah. Ustaz Saiful minta gambar dia dengan keputusan pun Umi tak bagi lagi ni. Okey, okey, Okey. okey. Okey, Okey, baik. Terima kasih, Ustazah Puan. insyaAllah. Okey, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.